Okey, soalan hari ni adalah boleh ke kita buat affiliate tanpa tunjuk muka? Jawapan dia yes, boleh. Aku dah tengok banyak akaun-akaun yang buat tanpa menunjuk muka. Maksudnya kat sini dia just ambil phone dia kan. Ambil phone dia, lepas tu dia tunjuk barang macam ni. Dia tunjuk barang macam ni, lepas tu dia cakap lah sambil ni dekat mulut dia. Sambil dia tengah ambil video, dia bercakap, okey, benda ni bagus sebab benda semua. Ada juga yang tak bercakap pun, dia guna text to speech punya feature dekat CapCut tu pun boleh juga. Okay, and ada juga orang yang kreatif, dia buat unboxing sahaja. Ada yang juga yang terror juga, dia guna AI. Boleh, tapi kat sini aku just nak tunjuk yang aku prefer tunjuk muka supaya orang lain tak curi video aku. Kalau dia curi video aku pun aku boleh nampak lah tu video aku kan. Bila kita tunjuk muka kita dapat build trust, and also kita dapat build relationship dengan brand besar kat sana. So bila diorang tahu tengok kita siapa, kita bukan sekadar just tunjuk produk je, diorang boleh hire kita untuk brand collaboration yang besar-besar. So itulah satu advantage untuk kalau kita tunjuk muka depan kamera. And also bagi aku pernah juga buat voice over, text to speech, benda AI semua kan. Aku rasa lagi cepat aku cakap depan kamera ni je. Aku cakap depan kamera ni lagi cepat daripada aku nak type text to speech tu, lepas tu nak kenakan scene ni dengan perkataan ni. Aku rasa macam terlalu lambat. So lagi cepat aku cakap je. Kita ni lagi efficient. Ni untuk akulah personal opinion aku sahaja. So korang boleh ada macam-macam cara nak buat video untuk affiliate. Pilih je macam mana yang korang rasa sesuai.